Belum ni pakcik yang jual petai. Apa nak cari tujuan nanti kau tak boleh dekat negara sendiri. Habis nak buat macam mana? Hari ni viral abang yang jual belon dekat Jalan Tak. Bang, relax abang. Janganlah sampai macam ni bang. Sabar. Bang, jangan macam ni bang. Saya tak tahu dekat mana peri kemanusiaan. Kita ni lagi berapa hari je nak raya. Jual belon berapa sangat dia dapat. Pada saya senang je. Kalau dia tak ada lesen, ajar dia, tolong dia, bantu dia untuk dapatkan lesen. Walaupun lesen untuk jual belon. Sebab dia terdesak nak cari duit. Anak bini nak raya. Kita ni takkan melawan atau pilih nak bergaduh suka-suka. Tak ada orang nak gaduh suka-suka. Kita pilih jalan tu mungkin sebab kita terlalu terdesak. Dan tak ada orang akan faham situasi kita. Kalau nak cakap lesen, jual belon 2-3 hari sebelum raya. Belon bang. Dia bukan jual senapang yang abang nak kena tackle dia macam tu. Saya pening lah. Saya tak faham lah. Pakcik petai tu dah tua. Cik rezeki. Abang ni dah jual belon kat Jalan Tak yang penuh dengan pendatang. Tak faham lah. Cuma dekat sini saya nak minta tolong korang carikan saya abang belon tu. Esok lusa pun dah raya. Saya ofis dekat Ceras. Saya nak bantu mana yang boleh. Tak kira lah dari segi baju raya ke, keperluan raya ke. Korang bantu kenaikkan saya dengan abang belon tu. Saya cuba yang terbaik untuk bantu mana yang boleh.